Alhamdulillah, hari ini selesai binaan Tim Faral 88, lokasi di Salang, Kedah. Okey, hari ini kita bersama dengan pemilik banglo ini iaitu Puan Aspalela. Okey, hari ini simbolik serahan kunci daripada Tim Faral 88. Akhir kata daripada Tim Faral 88, kami mohon maaf anda kesilapan daripada Tim Faral 88. Lepas tu kami habis kurang kami minta halai daripada Puan Aspalela nah. Okay, Alhamdulillah syukur selamat Farel membina rumah kok. Terima kasih kerana membina kediaman kami Farel 88 Pasca. Saya Aspalela binti Rejab, pesara kerajaan di Hospital Tuanku Fauzia, bekerja sebagai nurse. Alamat rumah saya adalah di Kampung Sanglah. Setiap pelan kami sempurnakan. Pada mulanya kok kenal Farel 88 ni melalui Facebook. Lepas tu kok terus pergi ke pejabat dia lah dan berjumpa dengan Tuan Farid dan Sidi. Di sana kami bincang mengenai apa dia plan untuk buat rumah lah. Setelah dapat apa dia plan tu dan sepanjang menggunakan perkhidmatan Farel, alhamdulillah sangat berpuas hati. Rumah kok dibina pada bulan 11 2024. Lepas dah siap rumah ni lebih kurang dalam 8 bulan lah. Hello, jom warga Perlis, jangan buang masa. Kita bina bersama Farel 88 yang menjanjikan kebahagiaan untuk kita semua. Farel bina, kami bahagia. Kami bina.